Assalamualaikum semua. Okey, selamat petang ya. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel ya. Hari ini resipi saya adalah cakoi sos pandan. Memang sesuai lah untuk hidangan minum petang kita hari ini ya. Cara dia sama macam kita buat donat, tapi cakoi ni adunan dia macam lembut lagi pada donat ya. Nampak tak? Bahan-bahan ni kita dah tulis kat situ. Kita buat uli macam kita buat uli roti ya. Dan kita rehatkan. Kemudian dah kembang kita boleh macam ni. Bagi-bagikan. Saya buat bagi-bagikan kepada 30 gram 30 gram ya. Yang bawah tu 30 gram. Okey, saya letakkan air macam tu supaya dia nak melekat ya. Kemudian saya lapiskan lagi satu. Yang ni pun 30 gram. Sebenarnya saya tekan lagi sekali. Jadi dia akan jadi seperti cakui yang jual kat kedai tu ya. Kemudian bila nak menggoreng tu kita tarik sedikit. Kita tarik, barulah kita masukkan dalam minyak yang panas ya. Nampak tak? Okey, dan cara-cara membuat sos ni pun mudah ya. Kita dah tulis tu. Cuma kita blend semua bahan-bahan tu yang kita masak api yang sederhana hingga dia pekat. Bolehlah kita hidangkan bersama cakoi kita. Okey? Sedapnya. Okey, selamat mencuba ya.